Weh Syafiq, kau pernah tak terfikir kalau masa ni boleh diputarkan balik? Banyak benda dah Us. Mana kata kalau mata ni dia boleh putar semula, apa benda aku boleh buat? Haha, kau ni cakap macam sains film weh. Weh, kau dengar bunyi kuat tak? Weh, apa ni weh? Siapa dua orang tu? Kau tak perlu takut. Aku bukan musuh. Aku jalan kau daripada masa depan. Apa? Gila ke ni? Mana boleh muka sama-sama bulat ni? Aku datang dari masa depan kau, Syafiq. Sebab masa depan kau telah hancur. Apa? Dari masa depan aku? Keputusan aku manusia biasa je. Itulah satu tindakan kecil kau boleh buat masa depan huru-hara kau. Kalau betul kau dari masa depan aku, tunjuk buktinya. Bukti, rantai ni cukup sama. Tapi rantai ni dah patah bahagian tengah. Macam mana kau tahu? Rantai ni tak ada orang bagi tahu pun. Sebab aku pernah buat benda yang sama. Dan aku datang untuk kau tak ulanginya. Oh, okey, aku akan pulang masa depan. Aku akan kembali pada hari yang lain dan waktu yang lain. Selamat tinggal.